Alright guys, ending hari Jumaat. Kita orang tengok dah start membanjiri dah dalam hall sebab pintu dah buka untuk session petang. So memang kat mana pun korang pergi beratur lah guys. Maksudnya kalau korang nak beli barang lah, contoh korang kena beratur. So agak pisang di sini. Jumpa geng. Suara. Tu dia, tangga. Dah beratur. So dia rasa beralih lah kita nak pergi ni. Tapi kita nampak baris jap. Kita berhenti jap. Baris. Okay guys, tinggal ke baris XL. Jom. Alright, kita dah jumpa Uncle. Memang ini legend Penang mari. Banyak barang mau beli lah. Sudah cukup lah. Sudah banyak sangat. Okay guys, see you lah. Hello lah. See you kat Malaysia lah. Right guys, akhirnya kita jumpa brand kita, Defi. Ini ada display. Dia ada RPM besar. Dia ada FD. Dia ada model baru. Ada Defidin. Ada Fun. Ada semua yang baru, Advan ni. Semua yang baru. So agak happy ke lah sebab kita selalu main Defi. Kan? Saya ni macam mana nak beli? Boleh ke? Lagi siul. Lagi babi. Oh ya, right. Mana? Tarik. Siput. Guys, day 3. Kita dekat Up Garage. Tokyo. So banyak. Ini yang selalu tengok kawan-kawan pergi. So finally sampai juga. Ada bay yang mungkin boleh pasang barang second hand. Ada kebanyakannya barang second hand lah kat sini. So kita nak tengok. Jom. Ni masuk kita nampak rim GTR. Box Emotion D9R. Jom kita pusing ni guys. Hasil tangkapan kita sikit lah ini. Tapi yang paling besar tu Seat Evo 8MR. Tu kita bawa balik guna kapal lah. Ada kawan-kawan kat sini yang boleh tolong. So yang ni lah kawan-kawan tengok keadaan dalam Up Garage. Taklah banyak sangat barang, tapi bolehlah. Betul. Bolehlah. Brake pun tak apa dah banyak kan. Steering. Knob gear. Ini tak tahu apa brake orang nak beli. Beli seat je tadi. Absorber.
Okay guys, atas ni dia body kit dengan rim. Inilah up garage. Rim biasa je tengok. Tak adalah banyak sangat. Gua ambil souvenir je untuk kawan-kawan. Untuk kawan dekat. Kawan-kawan ramai pula nak kan. Tak banyak pun. Jomlah kita turun. Mungkin kita nak pergi Omori pula. Omori. Jom. Belakang ni semua rim. Tak ada ribu pun. Stres ni, name stres. Barang ribu tak banyak. Guys, name dekat mana? Nismo. Name boleh pergi tempat ni, Name boleh pergi tempat ni sebab name ada S15. So Nissan juga. Alright, jom kita tengok apa yang ada. Ni GTR terbaru dan terbaru. GTR 35 last model. Lepas tu dia dah stop production. Kita dekat Nismo Omori Factory. So tu belakang name Oman dengan gambar Nismo. So yang apa yang ada kat sini, right, awal-awal kita dah nampak kereta Nissan Nismo 2026. Apa yang ditulis pun tak apa nak faham. So kita ada GT car kat sini. Letak dinding ni. So ni ada butik-butik dia. Kita ada dry carbon. Itu macam Nismo. Ada bag, baju, topi. Dah ada GTR. Beli lah ni. Berapa? Kau tengok ni. 1.25. Ada lock nut, ada start, ada lampu. So kebanyakan sini R34 lah, R34. Brother ni tengah kira berapa harga nak pergi shipping Malaysia ni. Filter. Ui, baldi pun ada bang, Nismo lah. Baldi Nismo pun ada. Kapet. Set baik ni tak pakai 34. Moving on, kita nak tengok ada helmet dia. Helmet dah ada 270R. Kereta apa pula ni? Macam hati ketiga. Asal dia 270R ni. Tak tahu pun ni. Wah, ni ultimate lah. 34 Nismo R34 GTR ZQ. Dari sini kita tengok SR20. Itu baru. Itu kereta racing. Belakang kita ni kita ada bay dia. Bay dia ni korang tengok 400R ni memang wow. 400R 33 R33. Kita ada R34. Kita ada NJRP26 R4 S2. Mana ni Daus? S1. Tu dah hantar lah kan sebab tak ada kat sini.
Dah hantar kat Daud satu. Dah sampai. So S2, R4, kita ada 35 S1. Then kita ada benda apa dah ni, Special S-Beat Original Engine R32. Okay, kita ada ni RB20 ni, R34 GT500. Enjin lama ni, Brisam baru. So kita ada transmission ni GTR 34. Yang semua Nismo lah, oli Nismo, brake 35, gearbox Catrack, semua tu Nismo. Ni engine R4. Right. Siapa yang hantar ni semua orang kaya ni. Ini guys, kita ada Super GT punya engine, billet block. Billet tepi tak billet. Tepi depannya. Depan bawah. Super GT 500 BR38 Oh ni betul ada 38. So dia ni dia susun diecast GTR sampai nampak GTR punya tulisan. Okay, kita dekat train station. Ni first time dia nak naik train dekat Jepun. Tak pernah tahu. Tadi naik High Ace je. Sekarang kita nak balik naik train sebab High Ace dah balik. Dah habis waktu bekerja. So kita kena beli tiket sendiri. Jom. Kita dekat dia punya runway lah, kita panggil Tengok. Tunggu train. So kat sini ada safety punya door. Tunggu train sampai. Right. Tiket dia tengah tunggu ni. Ni train dia dah sampai. Jaga kan naik train ni. Right guys, ni dekat Autobax. Autobax. Nak tengok barang apa kat sini. Ni antara yang terbesar lah. Okay, terbesar babang aksesori kereta. Tayar ke apa ke, tayar dapat Supra masuk. So jom kita nak tengok apa di kat atas. Kita nak masuk Autobax. Woi, macam shopping mall, ada rumah semua. Ada wood bell, topi GTR, keychain. So ni banyak barang-barang. Ni barang-barang baju dulu. So di antara yang dah beli lah, kitchen. Alright guys, kita dekat Car Wash orang. Ni ada EK9. Atau dia nak EK3. Nampak macam tak complete So kita ada macam-macam kereta kat sini. Kat Autobax. Di situ adalah NSX satu. Sini self-service car wash guys. Korang parking, korang masuk duit, korang cuci lah sendiri. Sebab Jepun ni jarang hujan. So kereta pun jarang kotor. So car wash kat sini pun tak apa nak laku. Kau buat, kau servis sendiri lah macam ni. Berada ni kan. So ni berapa? Alright guys, kita dah sampai penghujung acara. Ni last Autobax. Tadi ada GTT 4 pintu. 4 pintu tak mau. S15. Dulu colour S15 ni colour ni lah. Tapi John GR awak. Memang Jepun radiator memang sejuk. Kalau kat sini tak ada masalah overheat. Tak ada masalah overheat.
Semua sejuk je. Kalau kat Malaysia, overheat saja. Kita ada SRT Challenger. Rem sikit. Senyap. Aduh. Okay guys, ni hari terakhir kita kat Jepun. Last pit stop Autobax. So kita nak menghala ke airport Haneda. So thank you very much kepada Abang L kerana sponsor trip kita kali ni. Sponsor satu van. Kita jumpa lain hari bang. Mantap. Bye bye.